Dalam usaha memperkasa nilai dan kesejahteraan masyarakat, marilah kita ikuti edisi Yadim Cakna, sebuah segmen yang dibawakan khas oleh bahagian media dan teknologi dakwah sektor media dan penerbitan dakwah Yadim. Segmen ini tampil memberikan pencerahan terhadap pelbagai isu semasa yang sedang tular di media sosial dengan kupasan yang berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti seketika edisi Yadim Cakna. Isu kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk terus menjadi perhatian masyarakat. Tragedi yang berlaku di Kelang melibatkan penunggang motosikal yang menjadi mangsa kelalaian pemandu tidak bertanggungjawab, bukan sahaja meragut nyawa, malah meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga mangsa. Persoalannya, adakah keadilan benar-benar tercapai hanya melalui hukuman penjara atau adakah terdapat pendekatan lain yang lebih menyeluruh dalam membela kebajikan insan? Berkenaan dengan diat dalam konteks perundangan Islam, ia merupakan satu, kita katakan, pampasan yang ditetapkan oleh syariat, ya. Selama mana pihak keluarga tidak mahu mengenakan hukuman timbal balik bunuh ke atas penjenayah, maka syariat ini dia ada keluasan. Mungkin keluarga itu mempunyai keperluan kewangan dan sebagainya, maka apabila keluarga memaafkan untuk tidak dikenakan hukuman bunuh, maka dia berhak untuk mengambil pilihan yang kedua, iaitu diat. Satu pampasan dalam syariat yang ditetapkan oleh syariat sendiri dalam kadar 100 ekor unta. Dan ia berlainan mengikut kita katakan hukuman terhadap bunuh sengaja atau tidak sengaja. Dalam Islam, konsep diat diperkenalkan sebagai satu bentuk pampasan atau ganti rugi kepada keluarga mangsa dalam kes kematian atau kecederaan yang tidak disengajakan. Diat bukan sekadar hukuman tetapi satu mekanisme keadilan yang menitik beratkan tanggungjawab, pemulihan dan kebajikan mangsa serta keluarganya. Namun pelaksanaan diat dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah. Perbezaan agama, sistem perundangan sedia ada serta kefahaman masyarakat menjadi cabaran utama. Tambahan pula, sistem undang-undang negara kini lebih tertumpu kepada hukuman penjara dan denda berbanding pendekatan pampasan secara langsung kepada mangsa. Perlu kepada meeting RTD, kajian yang lebih mendalam, merangkumi pakar undang-undang, ya, penguasa, hakim-hakim, pakar-pakar syariah dan pihak takaful dan juga pihak kerajaan, pihak majlis agama dan seumpama dengan. Baik, di sana memang kita mengetahui ada keluarga yang faham dan dia maafkan si pembunuh, maka dia adalah sebagai salah satu pengubat kepada mereka. Bukan mereka nak duit, tetapi kadang-kadang keperluan itu. Anak masih kecil dan seumpama dengan dia, itulah bagi saya maqasid syariah yang meletakkan penjagaan nyawa dalam dua bentuk. Satu, kita bunuh balik. Satu, kita ambil pampasan untuk sebagai satu kelestarian. Dan mungkin orang yang bunuh itu akan insaf dan dia akan berbakti kepada keluarga si mayat tersebut. Kerana orang yang membunuh ini sudah tentu dia punya tekanan dalam kehidupan yang sangat kuat. Bagi saya, diat di antara satu instrumen yang sedia ada dalam syariah yang boleh kita cantikkan, yang boleh kita laksanakan dalam bentuk masyarakat majmuk dan dapat diterima oleh mereka kerana mereka pun dapat pampasan dan seumpama dengan dia. Cuma perbincangan mesti dengan harmoni, tanpa emosi, dengan ilmu dan kemampuan dalam pelaksanaan yang lebih berkesan. Itu yang saya harapkan, kerana ia memerlukan kepelbagaian pakar dalam pelaksanaan diat yang bagi saya satu syariat Allah yang sangat adil dan bijaksana. Dalam kes kemalangan tidak sengaja, hukuman penjara mungkin memberi keinsafan kepada pesalah, namun ia tidak semestinya membantu keluarga mangsa dari segi kewangan atau emosi. Sebaliknya, diat menawarkan keadilan yang lebih seimbang. Pesalah bukan sahaja dihukum tetapi juga bertanggungjawab membantu kehidupan keluarga mangsa yang terkesan.
konsep diat mampu meringankan beban keluarga mangsa, terutama dari sudut kewangan seperti kos sara hidup, pendidikan anak-anak dan keperluan harian. Dari aspek membantu keluarga sangat jelas kerana pampasan ini berbentuk nilai. Diat juga berperanan dalam mengurangkan konflik antara keluarga mangsa dan pesalah. Dengan adanya rundingan dan persetujuan bersama, ia membuka ruang kepada perdamaian dan mengelakkan dendam berpanjangan. Ini selari dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan ihsan. Seorang mangsa hari ini mungkin orang asing bagi kita. Esok ulusia, siapa akan tahu, mungkin berasal daripada keluarga kita sendiri. Jangankan insiden ini mengetuk pintu rumah kita. Oleh itu, kebenaran dan juga keadilan bukan semata-mata di mahkamah, tetapi nasib keluarga mangsa harus dibela. Jangan biarkan sesaat kita lupa, seumur hidup kita menderita. Semangat kebersamaan